peserta-peserta kilauan emas sedang menuju ke puncak. Ada yang berat Aduh, yang ni kerek sikit ni, kerek ni. Yang ni kerek. Aduh, ada yang kilauan emas ni. Aduh, lembab betul lah. Ni berat ni, berat. Ni berat. Berat. Aduh, kilauan emas ni leceh lah. Menjala lah kau ni. Aduh. Betul kan? Mai pelai. Buat jala ke tu? Tuan buat jalan ni. Tawar pula ah. Oi, baik tuan. Pula. Oh, terbaik. Mantap tuan. Peluk panggang kan peluk ni? Peluk ni. Oh, memang tuan ni. Bukan kali tau. Bukan kali yang bukan. Baik. Dah, ambil kan. Kau tu boleh confuse. Mana nak jumpa. Kan dia macam lain ke? Kalau dia ini nak pergi yang ada tokong kecil ni. Dah lain jalan. Kat tahun tu. Jalan dah cantik tuan. Oh. Orang clear. Daripada projek tu dia buat ni. Tu cuma yang ni rumah Mak Pandau yang keduanya dia ni. Muka ini ya tak ada. Lain semua dah. Memang boleh kat car yang DAP habis. Habis ah. Time tuan. Lagi laju jalan. Sini dah ni kumpul lipa pun nak. Dia kena game. Bau ni berapa orang? Muni tengah Bot. tengah gule tu. Ni bukannya bot Tak okey dah. Main kat tepi Okey. jalan. Spot dia tu. Kan takut pula ni apa ni. Ayam ni masak. Lain. Baik. Tahu tunggu bulan Ha. ni. Kan relax dulu lah yang pergi. Ha. Itu mocok dia sama dia tu. Aku Bawa tengok kena lepas marah dengan bininya. Oh ya ke. Nah tu. Ni gulai. Gulai atuk masak. Kopi. Oh, dah kenyang Memang bobo. saja bagi makan. Apa boleh lagi ni, boleh lagi. Itu kena 60 makan. Muni makan lah. Makan lah. Nasi lemak tu bang. Ayam apa ni? Peluk-peluk ke? Tiru. Jangan cakap tiru. Tengok. Kaki. Dia ambil kan berapa tu atau tu. Ini asal Oh, ini kena tidur sini ni, kena tidur sini ni. Tidur ni kan ni, bukan buat kerja. Kita tidur sini lah. Dah buat alamat tu. Dah siap dah. Lepas tu nenek duduk di belakang, dia tak tahu dia pilih air tu. Ada kan pandai makan. Tapi yang gugur kan. Masak ke? Hijau kan? Hijau. Jadi dua jenis, satu nak masak merah, satu hijau juga. Hijau. Dia Dia masak merah. macam rambutan isi dia. Ya betul. Okey, tuan ah. Okey. Mata kucing Brazil. Okey. Oh. Orang mau pulut kuning. Adik, mai sini. Usut pula tu be kita. Mai sini acik suap. Lemak tak ada. Makan. Suruh Akif pun kat rumah ada. Dia pergi kedai baru. Bawa lemak dari sini. Lemak Siapa sini panas ni? Ni balik lah. Ambil. Tu nak pulut nasi lemak ni. Meja tak cukup je. Kita tengok Hasan. Boleh tu. Tu boleh. Yang tu boleh. Yang tu boleh. Yang belakang tu pun boleh. Yang ambil koyak daun. Aduh. Tak mau. Itu boleh tu. Itu boleh. Boleh. Wah, tadi. Okey. Tu boleh tu. Rentak ke Dah, belah mana pula? Borai batu. Okey Om, apa projek hari ni? Ini hari tengah basuh daun lah, basuh daun dulu. Ini daun, nama dia daun teruk,
Ini daun teruk nama dia Kita nak masuk dalam bulu lemang. Kita tunggu Haji Hassan ambil daun pisang. Tak tahulah bila dia ambil. Lusa kot. Boleh ke ni? Boleh, jatuh ke bawah. Tu baik ni. Tu sebelah dia tu. Okey, daun cantik je kan kau koyak. Daun cantik masak tak sedap apa? Santan sikit je, lepas pergi batang. Dah lah dulu buat santan lebih. Betul-betul duit banyak, di santan lebih. Mau koyak. Dia tu boleh masuk. Buah manis. Kalau Kalau tak cukup kau kena ambil lagi. dah cukup. Ada racun kau tengok tak ada datang. Nah, boleh tu. Anda nak buah tu ke? Boleh. Anda nak buah? Ambil lah. Cuba kau. Nak ambil tu, dia punya ni. Terangkap dia. Boleh, senang. Pasal jarang kena racun ni, kau tengok. Ni manis ni. Sekejaplah, jaga spray ni lah, pakai ni je, air. Keselah lah. Dah. Kau tahu lagung tempat kita makan tu best kan tengok yang umpan yang ada macam-macam. Orchid Cafe kan? Sebelah tu ada zoo. Sebelah tu. Ini tu. Sebelah ni. Sebelah ni kita boleh makan. Wah, ni tak tahu lah dia makan sini. Sebelah tu zoo. Kau tengok depan kita ada ayam kan? Ni tempat kami lepak dulu. Tempat lepak pun dah lama tak datang lepak. Dah habis lah. Dah bersemak lah. Tempat lepak dulu ni. Roger, telefon. Kat mana tadi? Tak apa. Tak buat apa-apa pun ketawa. Kakaklah. Siapa? Okey, baru sampai ah. Menunggu yang leceh ni. Ada satu kereta lagi tak sampai. Oh ya ke? Yang tu ada anak buah tu dia
Pekra. Oh. Ya. Semua dah makan lah. Kita Akil buat lemang, kita masak rendang. Akil kita bagi dia makan. Tugasan. Dia buat lemang ah. Oh, cantik. Dia dah expert. Itu bancu kena bapak dia hancur jugalah. Bagi dia bantu lah. Kan saja main air lama-lama. Dapur tu nak kena angkat sekali. Akil tak nak masuk bontot tu. Tak lulus lah. Itu. Motor yang pagi tengah-tengah ni tak boleh sikit lah. Alamak, orang nak ladang susah lah. Ni motor biru ni ada dua ni, motor merah satu. Aduh. Aduh, susah lah nak lalu. Aduh. Lemang. Ini dia. Habis? Oh, dapur. Dapur ni kita dah pasang sekali. Kena tiga. Kena angkat tiga set ni. Takkan nak kena bawa apa-apa? Kena bawa dapur. Boleh buat tiga set ni. Aduh, motor ni susah lah. Awak nak buat kerja. Cepat pulang ni lah itu. Ada mereka usai orang ni. Aku lalu. Kecoh lah sang. Bagi kita. Kalau ada adun tak payahlah. Baru budak lagi ni ada kau ni. Ya. Ada. Nah ni. Dah pegang lah. Oh. Tu angkat sini dulu je. Boleh tak? Dah makan bukan? Dia lemak kan? Okey. Ada batu ke nak bagi tinggi. Batu. 4. Bagi ni yang mana buat lemang buat tu diorang siapa yang nak pasang lampu solar boleh bantu pasang lampu solar. Oh. Okey pegang ni. Okey Pak Daud nanti dong Pak Daud nak pasang kat mana bagi tahulah dong. Ya. Okey. Ini pun Akil pun berhajat nak bagi Pak Daud juga. Oh ya. Terima kasih. Tapi jangan bagi dia datang malam dia nak tengok lampu. Terima kasih.
YB kesihatan datang. KKM lagi. KKM. Nanti kita dorong turun pasang. Turun pasang. Dalam belakang kita. Masuk minum. Ya. Jom. Minum dulu. Minum. Biar kita orang dulu. Ini boleh awal lah ni Dan. Pada belakang motor. Apa tu? Nyala kapi. Kebersihan jaga. Itu sama jangan merokok Jangan merokok di tempat awam ah. Jangan mancut pasal. Oi, Yus. Datang. Jalan baik sikit. Mama. Besar okey. Apa projek yang lain? Alhamdulillah, projek bakal lemang. Kalau lemang. Ini berapa batang lemang? Hari ni 50 50 ah? Oh, batang cantik. Jadi ya. Okey. Marah sikit you. Datang lambat, datang makan. Tu ni. Mak KKM je. Renang pun dah boleh masak dengan masukkan je tu. Ni ais ni buat air. Nak tunggu apa yang boleh jadi. Tu dalam beg tu semua bantuan. Tapi cair je. Tak kena ikut kai. Kai. Ini biasa ada orang tu. Oh, ini hanya geng. Demokrasi. Okey, ini Yaki tunjukkan demo masukkan daun lerek ke dalam buluh. Tu. Kat getar. Pada Mr. Bat. Ya. Kalau dulu punya ni, Ini budak pening. kalau besar sangat dia Asal pening. elok potong sebab nanti apa? Dalam dia tak banyak isi. Rumah marah. Sikit je. Kita ada project manager Mr. Om. Video Hasan buat Boleh eh? Boleh lupa. Depan dulu. Boleh balik. Kita tak ada gambar kan kata apa ni main saja ayah kan. Boleh buat. Jolok pandai dia. Ya, dia jolok pandai dia. Kau terbalik kan? Terbalik. Terbalik. Kau ni yang bukan-bukan dia belajar. Ada record. Habislah kita puji tadi down lah. Okey. Balut takut. Cantik. Baru boleh buat daun pisang. Daun pisang macam mana? Buat habiskan ni dulu. Nanti tak cukup baru pakai daun pisang. Pakai ni dulu. Memang lebih. Dulu banyak kan, 60. Awal lagi. Tunggu hati dah Tengok Pak Ishak. Flower rib ni. Daun pisang, daun palas. Daun palas. Daun lerek. Lerek. Ha. Masuk macam ni. Gulung sikit. Allahu Akbar. Kena Macam ni. Betul. ni sikit. Kecutkan ni sikit. Kecil lagi. Kalau atas dia besar tu nampak dia tak boleh. Dia kena kecil. Kecil lagi. Kena kuncup. Atas ni kena kuncuk. Dia kena sama. Ya, memang kena buat. Tak berasap ke? Berasap telinga kita tengok. Lama. Tebek tu kata. Tengok. Ni cantik. Aduh, yang basuh ni tak bersih lah. Siapa tu kau cuci? Ada apa-apa ucapan? Tak ada? Ha? Hari ni nak buat apa ni? Tak tahu nak buat apa? Manis tau, jangan manis. Sasi taran ke? Hati dia nak apa? Kosong dah tu beg besar tu. Kau beli sebelah situ nak. Belilah kat kilang tu.
Oh, bukan tak payah. Rumah tak bagi. Rumah kata 7.5 bawa. Jap, aku turun balik pergi beli jap. Dah tak payah. Jangan kau balik terus. Boleh kot. Apa tak boleh lah, boleh. Ya, kena kerja anjing kan. Kerja kita atas. Susun lah elok. Susun menegak lah macam tu. Keluarkan yang kosong, keluarkan. Tak apa, tak payah. Dengarlah pengarah cakap macam mana. Pengarah. Susun je. Aduh. Ni bukti kau buat kerja ni nampak. Angkat kamera ni mana satu nak tengok ni. Yang ni profesional punya. Yang ni untuk dia punya konten. Dia TikTok lain, aku TikTok lain. Kat lemang, dia tahu kat lemang tak okey pada. Oh, tinggi ni. Tak ada tinggi. Itu lemah makan cakap dia. Ini lemah orang masak. Standard saya. Lebih nanti tak boleh masuk nantong. Pak gulung. Oh, tukang gulung. Gulung macam gulung ukut tahu. Ya, Rahman apa ni? Ni kalau aku tak boleh. Kecil-kecil sikit. Okey, boleh. Ni siapa tadi koyak ni? Ni tak ni. Diamlah. Ni kena lipat Orang dulu. cakap tak ada dengar. Dia kena lipat dulu. Nanti dulu lah, nanti aku kena buat. Nanti aku buat. Ni kau tak lipat. Tak jadi. Tak jadi. Tak jadi? Nanti kat dalam ni terbuka. Sorry ya. Ini ni buat pula. Kau lipat dulu. Tak. Gulung dulu. Gulung sikit. Okey. Ni lipat. Lipat dalam. Nanti gulung. Oh, kena 2 orang lah. Oh, macam tu. Okey sana. Jangan marah Tak orang kajang orang pandai. Asal orang kajang. Weh, asal makan tajam rumah pandai. Oh, yo. Masa babang. Ai lah dia ni. Aduh. Tak masuk ah. Masuk. Baik. Dah habis. Tengok kena masuk habis-habis lah. Oh, dia kena masuk 4 San. Dia kena sama besar kuncup dia tu. Bawah kuncup atas kembang mana boleh. Kita kena ambil garam. Proses memproses santan dengan pulut, dengan pulut. Balut tapi kepala dia nampak muka. Oh. Tak cukup meja. Dia balut-balut dia tengok dia. Dia balut-balut dia tengok. Kau orang pergi ambil. Bukan. Tak ada lagi yang. Masuk dalam. Pedak pokok tu saya dah cok lah kan. Ini kita buat pokok belah atas ni. Apa lah. Tak makan sepedak. Dia makan durian. Ini macam mengajuk. Aku tak makan bedak. Orang musangking lah. Anda aku tak makan bedak. Dia orang kata apa kau Yus? Musangking lah. Sepedak makan. Ajar je. Orang makan musangking lah. Paduk dah habaq lah. Hujung tu tuan ni. Bawa lori tu kan. Bawa lori. Pokok ni. Biasa. Bawa lori. Buat lori nampak sangat. Tengok tu. Bawa ni. Dukuan lain tak? Dukuan lain. Di mana? Kenapa balik awal? Ya, mak. Ada pisau. Koyak je. Tapi tak keluar lagi. Tak bagi dia kereta. Ni pesan dulu sebab kita Belah panas lah. boleh buat ni nak atas sini. Dapat sini. Pangkai dia kan? Pangkai dia. Pangkai dia ni. Oh, hantu. Kau bisa. Kan? Tak ada kan? Ketul ke? Tak ketul ke? Okey? Kau dia ni. Semalam. Buat rosak daun dia.
Pro dah tak buat. Pro. Dia kena lipat dah. Potong sikit dah. Oh, tadi potong tadi. Bawah tu. Tak, anu dia lipat dia. Lipat dia mana potong. Oh, ni semua dah sukat Ya. Semua dah sukat Oh, hak ni kena. Baik. Kan saya ingat bang. Saya ingat wali. Sekejap lagi ya. Dah barak sekejap lagi ke. Tahu hari mana ni hari. Kau mana itu? Sasi. Lemang ready. Tambahlah sasi. Bakar. Baru tiga. Yang panjang punya. Dah okey dah? Kenyang ah? Ujung aja. Tahu dia. Okey, nanti bulan puasa nak pekerja, ramai pekerja ni. Nak buat lemang. Kau ni. Kan ada bahagian sampah. Ada sedikit sampah. Ini lepas dah. Yes. Ini bahagian kebersihan. Air tu tak duduk. Senduk. Oh, biar kata dua je. Bayana. Nah. Dah balik. Dah balik. Dia puasa hari tadi. 60 kot. Ramai-ramai ni buat apa ambil? Tidak tahu. Laju nak buat kerja. Wah, tu tak lari ke mana dia. Laju nak buat kerja. Tuan nak ambil apa tuan? Budak. Mana cepedak? Dorang macam ni. Saya ambil. Kira satu pokok tu. Ha. Tu siapa ambil dia jauh. Dah Oh, dah bukit dah banyak. Pajak satu pokok ke? Satu pokok pajak ah. Pokok dah bajak dah. Tu dari rumah aku dah bajak tu. Good. Kau punya nampak. Daun pisang. Memang tak. Okey, kita mencari ruang. Diorang ambil cepedak. Asan dengan cepedaknya. Tu sorok. Tu. Sorok apa tuan? Kelakar lah. Sorok hak booking. Kalau dah masak, monyet dah kekah dah habis dah. Dia tak masak pun dia kekah dah, Pak. Nak yang biji kan? Empat tu. Sekejap, ada lagi empat. Biji kita ganjil. Pak sikit. Pak datang atas sini bang. Itulah situ ni. Ambil itu kau, itu orang tak ada? Ada tu. Ada dah? Semua buat Yang pin. ni yang Mantap. special. Wah, semua grade A yang abang booking ah, jap lagi silang kan. Tengok aku sorok. Kau punya. Bukan ada tanda pun. Kau letak kat motor terus ni. Kat motor tu aku ambil nanti. Ini yang sorry. Tu jantik. Ni baik. Tak boleh bagi Kau ni kot. Ambil. Ambil booking. Tolong. Lagi tak ada orang nak record kan? Oh. Ni cantik. Hak bawah tu tak ada can lah. Kat bawah tu kira let go siapa nak. Let go lah. Nah, yang ni booking. Yang ni yang musang ni. Jadi pun tengok. Apa ni muda-muda? Tak mudah kan. Pak tuan kedai besar ni.
ada inak kan. Okey kot dah. Banyak tu. Banyak dah kan. Ini masak ni. Tak eh. Kau nak masak ke bola periuk buah api? Peram, kena peram mana boleh masak. Kuning ni tu. Dia kena peram. Kau 4 hari peram ni. Kita try dulu kalau cantik kita naik lagi kan. Kita naik berdua je lah. Sebab ni semua menunggu masak ni. Macam lagi seminggu ni. Daripada bagi monyet kat kita ambil. Ya, betul. Nak makan. Tok Wan macam geram pun pakai. Dah tu. Dah. Seminggu dua ni kita naik lagi. InsyaAllah. Kau lah. Banyak lagi ni, banyak. Dia ada Banyak masak ni. atas pokok tu. Angkol, aku buat pulut ni. Kita tengok gelagat Tok Wan. Sayang dia. Okey dah dah. Semua cantik ni. God, lambat ni God. God ni cantik ni God. Ha, tak tu. Ha, tak. Lagi saya ambil. Ni cantik ni. Cuma tak tahu dia masak bila nak masak tahu. Ni. Oh, ni cantik ni. Oh ni. Thailand tu. Nasib baik Pak Wan tak punya minggu ni ya. Dia hantu. Betul. Dia campur bentuk. Tok Wan habis dah kau sak. Ada Wan. Wan. Ni tengok tu je yang. Oh Wan. Dah habis habis dah. Dapat lihat. Boleh. Dah. Boleh tek kau habis. Habis. Fikir. Ha? Oh, Om bukan macam minyak ni, macam peluh. Sukses. Fikir habis ada suara. Jangan. Mana Pak Yo pancing? Mancing jom. Dapat ada tak ya? Om dapat kerja biar tengok Om makan. Om tengah makan. Orang lain tak makan ni dia makan dulu. Okey. Ada awak ada. Ada. Dia dah buat dah. Mana Nabil letak tadi? Tu padaunya dedak je. Bergetah. Kilo RM6. Siapa berhajat telefon Kai. Tapi kena peram dulu lah. Kurang seminggu baru boleh makan. Baik, memang buah premium. Oh, grade A. Habis gigi tak ada sana. Gigi tak ada ni. Ada asal boleh punyakan nanti kan saya bagi dalam ada poliden. Apa getah tu tadi boleh? Tu, getah cepedak dia boleh. Inilah. Inilah rendang Tok Wan. Rendang Tok Wan. Best in the Bukit Kori. Sedap ni. Pasal? Belit. Macam mana nak dapat ikan bawah dah bedak? Tak boleh buat apa kot. Dia gunting kot. Pasal siapa punya? Dia punya? Tak tahu dia punya, Pak punya. Dia punya. Dah berbelit sangat tu. Oh, ini kena buat mesin, Yus. Kena buat mesin ha. Ada mesin. Ha? Dia memang ada mesin dia, tak larat nak buat. Tu lah. Depan.
Kau itulah ubat dia. Sementara tunggu lemang siap. Kucing nak tinggal lah. Mancing dulu. Lokasi mesti Nusantara. Sebab tu dia tak dangit. Tengok belah. Cantik je kan? Aku tengok dah tak salah aku tengok dia buat. Orang bisnes macam tu dia banyak kan. Oh cantik ni tu. Letak tu dia macam mana orang? Gambar asam kerja ni. Orang Nanti yang angkat jangan duduk dah aku nak ambil. Ini dulu dia. Aku nak buat lagi aku pula. ada macam tim kan. Kuat kan kuat mah. Dengan kulit. Kan? Belum makan ni. Ada nasi lemak kulit. Tak ada yang ganti. Habiskan ni kejap Okey, kita punya lemang. Hampir siap sebentar lagi. Oh. Menggelagak. Kena orang suka kepala kan. Oh, kepala santan tu. Kena tu tersandar kat dinding kan. Kami sedap lagi. Lagi sejam ah. Pukul 1 siap. Okey. Rendang dah siap. Okey, komen sikit rendang macam mana? Okey tapi lihat sikit daging dia lihat sikit. Lihat sebab tak ada gigi. Alamak, kalau ada gigi lembut, betul tak? Mungkin lah. Mungkin lah. Brown ni kan. Dia dah Nanti jadi hitam tu. dia hitam semua. Tak nampak putih dah nampak coklat dia semua. Masak. Tutup. Masak kicap bagi dia. Okey, kita tutup dulu. Coy. Kan. Dah pukul 1 nak balik lah kan. Dia pun takut orang dia rumah dia. Saksi lagi ya? Ha? Saksi ada lagi. Saksi ya tak apa lagi. Ada lagi. Ini dah bawa beli satu. Ada lagi. Lagi. Dah habis. Ais habis. Semua dah habis dah. Saya macam buat kerja ni. Bukan mewah. What happened? Can you say what happened? Ada tua ni. Ini balut. Pasang solar dulu. Ini besar. Yang ni besar. Yang ni besar pak. Pegang macam mana? Nak pegang peluk. Omang kata peluk. Hello. Salah pun tu aku kata. Ya buat. Oh, dia kena pegang bagi panas ha. Tak tahu dia masak? Bau ah. Dia naik bau. Okey, pot dah dia. Kalau yang belah sini mana kau pakai kau tembak yang batang tu. Nampak nak banyak dah ni mandut letak letak je. Boleh tutup tangan situ boleh? Ayat bersih tu kan. Ayat bersih tu. Apa kau betul lah telefon pun. Wan busy tu. Ada keluar nama apa dia buat? Tak keluar nama apa ni? Oh, Hani. Mana nasi tu? Jangan. Itu 20% lebur tu. Jaga badan kau tak semua tak semua kau. Jom semua makan. Jom. Kari ayam. Kau tak makan langsung. Makan tosek tadi. Kenyang. Bagi abang tu jom. Nasi panas. Ke bawah pula dia. Oh, dia. Apa ni tuan rumah tak makan, tengok orang makan je. Tak? Yang penting asal makan.
Kita datang sini nak makan sama dengan dia. Jus mana jus? San, Macam suap. kita nak makan lah. Kau makan. San, suap sikit. Dia Jus makan mana jus? Suap sikit. Bagi Pak Tan masa. Yus! Yus! Dia tengok jatuh kolam ke? Boleh percaya takut jatuh kolam. Kau perangai kau makin lama makin jadilah San. Hasan tak tengok lagi Pak Tan. Dia kalau lapai memang macam tu. Tak tahu peluang ni kau terkejut Dia kot. sumber hidup tau. Pupu baik. Satu bulan pun tak ada. Dengan Katanya Hasan ni Kau nak tahu rasa macam mana kari? budak ni tak bersuara. Oh, apa dah nak kuari? Kari asal macam mana? kawan dengan kat sini dia jadi perangai macam tu. Dulu mula-mula tengok masa kenal mana dia perangai macam ni. Kari asal. Halo bang, saya ni ikut bang masuk kuari boleh tak? Kita tengok kawan. Kalau kawannya baik, baik. Kalau kawannya... Ingat dulu mula-mula. Abang saya nak ikut abang masuk kuari malam-malam. Dia tak nak mengaku. Dia tak nak mengaku. Ada raibot yang dekat dia Saya tunjuk gambar betul ke yang Hasan ni betul. Hasan ni. Mai makan masuk makan. yang makan. Dek, makan dulu. Dia buat hadiah. Maco lah. Makan lembut. dulu. Tak tahu ni orang kita tak jawab pun. Idaman Oh ni ni lah. Yus. Aduh. Konon lah, konon. Semuanya nak berjemput. Yus, sama belakang ada Yus. Okey, mantap bagi. Memang langkah kanan lah. Datang makan. Dilarang merokok Kawan saya. Dilarang merokok. Kalau beritahu kat dah, sudah sampai telefon. Beritahu pada Apa itu? Beritahu. Jadah nombor telefon. Sama dua. Senyap dapat makan. Nak main ke? Kamasin pula. Mana-mana juga ya lah. Kalau yang letak masuk Special pergi kat dalam tu. VIP. palang tu. VIP duduk dalam. Panas-panas. Beritahu Lawasan belakang pun tapi cukup. rumah padam. Jaga janji. Batu kayu ni dia datang dia. Ambil mana ada dia kerja lagi tu. Dia dah tengok jam lah tu. Siam ni. Bini dia Apa? cari. Tangkap pun cakap dia. Kau dengar ke tak dengar apa cakap? Berselera menambah. Inilah orang kata rezeki. Rupanya ambil telefon ni. Ambil kat mana? Dia tak nak main. Jodoh dia Dia banyak jenis ni. Dia nipis kan tu? Ya, keras. Ni masak hijau. Ni tak. Tunggu. Tak lagi buat keluar bangku tu tak? Bangku mana? Nanti Bawah bangku tu. nombor kat sana. dah masak. Baru ni bat. Bat apa dia? Mana pisau kecil tadi Akil letak? Ni hijau. Video. Dia dah pegang handphone. Buka lah. Panas tu. Tak. Ui, basah. Dia lagi. Terima kasih semua. Okey. Alright. Akil. Ni Om. Bagikan Kak Akil untuk Cik Barin eh? Cik Barin 2 lagi. Ustaz 2, kau ni Mezi 2. Mezi 2 dah ada dah. Okey. Siapa yang boleh ambil? Don. Ambil. Akil belum ambil. Don dengan Akil. Panggil tu. Tadi abahnya dah ambil. Abah dah ambil. Kau ambil kau punya. Don ambil Don. Don't worry. Don rendang Don. Ambil gendam. Baliklah. Turun sekali lah. Rendang. Banyak.
Renam dia lah. Ya, perap. Okey ah. Janggut. Kejap lah sekali weh. Alright. Jom lah mesti lah. Nak dekat toilet ke? Okey, lebih kurang. Alright. Cantik. Cantik, bantu. Terima kasih banyak dah ya. Lain kali kita turun lain pula program. Kalau Pak Daud kata nak keringkan kolam, kita turun lagi. Kan? Ini